ketika mana bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan dia nak beriktikaf di surau boleh ke tidak, ataupun ketika mana masuk dalam surau apatah lagi surau Jumaat boleh ke tidak dia menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan juga berniat i'tikaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat sekali lagi bersama-sama saya dalam rancangan dari Meja Mufti DMM yang kita bersiaran dari tingkat 48 Komtah. Kalau sebelum ni kita pernah bersiaran dari Mesir, tapi kali ini kita balik ke office, balik ke pejabat, iaitu dari tingkat 48 Komtah. Tuan-tuan, apa isu yang kita nak bincangkan pada kali ini? Saya nak bincangkan tentang berkaitan dengan solat tahiyatul masjid di surau dan juga iktikaf di surau boleh ataupun tidak, atau bagaimana. Jadi dalam hal ini saudara, ramai juga terutama masyarakat kita di Pulau Pinang ini bertanya-tanya ketika mana bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan dia nak beriktikaf di surau boleh ke tidak, ataupun ketika mana masuk dalam surau apatah lagi surau Jumaat boleh ke tidak dia menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan juga berniat i'tikaf di dalam surau. Jadi ini persoalan yang sering kali ditimbulkan, dan sebenarnya dalam hal ini isu penentuan solat sunat tahiyatul masjid dan i'tikaf di surau seluruh negeri Pulau Pinang, sama ada termasuk surau yang didirikan Jumaat ataupun tidak, ianya sudah pun dibincangkan di mesyuarat jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 1/2025 yang bersidang pada 3 dan 4 Februari 2025 yang lalu, yang mana mesyuarat jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang telah membincangkan isu ini, isu penentuan solat sunat tahiyatul masjid dan juga iktikaf di seluruh surau di negeri Pulau Pinang, sama ada surau itu didirikan Jumaat ataupun tidak. Baik, apa keputusannya saudara? Keputusannya yang pertama, mesyuarat memutuskan yang pertama, solat sunat tahiyatul masjid dan i'tikaf hanya sah dilaksanakan di masjid jami' atau masjid ghairu jami'. Yang pertama sekali, pelaksanaannya itu mesti di masjid sesuai dengan kita sebut usalli sunnat tahiyatil masjid, maknanya